What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. So guys, spoiler 1175 dah pun keluar, dan dalam spoiler chapter ni, iaitu chapter 1175 yang bertajuk Nidhogg, kita terus disajikan dengan suasana yang penuh aksi dan ketegangan sejak dari halaman pertama lagi. Chapter ni memang terasa sangat padat sebab banyak benda besar didedahkan, dari aksi penyelamatan, kuasa baru sampai kepada lore yang sangat penting tentang dunia Elbaf dan Devil Fruit mistik ataupun misteri milik Loki. Pada permulaan chapter, situasi masih lagi genting apabila Robin berada dalam keadaan bahaya sebab tubuh dia diselubungi duri tajam yang dihasilkan oleh Somers, sebab dia je yang tak terbebaskan lagi. Yang nakama-nakama yang lain macam Jinbei, Usopp, Nami dan juga even Brook sendiri, diorang ni dah kena ikat dengan arrow-arrow Nomi milik Gunko kan, tapi dah terbebas. Cumanya untuk Robin je yang masih lagi belum dibebaskan lagi. Jadi ketika keadaan nampak semakin terdesak lah, tiba-tiba Sanji muncul dengan gaya yang sangat padu. Tanpa membuang masa, dia terus mengaktifkan teknik ikoniknya. Dia berjamba. Kaki Sanji menyala dengan api panas membara, dan dengan beberapa tendangan pantas, dia membakar habis duri-duri yang membelit Robin. Jadi api dia berjamba tu bukan sekadar memusnahkan duri secara fizikal, tapi kita juga nampak yang Sanji ni, he live with his character lah. Dia melindungi perempuan. Itu adalah watak simbolik, sinonim dengan Sanji yang memilih untuk menyelamatkan wanita tanpa ragu walaupun dalam situasi paling berbahaya sekalipun. Dalam masa yang sama juga, di kawasan lain, Roronoa Zoro juga sedang bertindak. Sekumpulan kanak-kanak telah dijadikan tebusan dan turut dikelilingi oleh duri yang sama macam mana Robin kena kan. Zoro dengan ketenangan yang menjadi identitinya hanya menarik nafas seketika sebelum menghunuskan pedangnya. Dengan beberapa hayunan yang tepat dan bersih, dia memotong kesemua duri-duri tersebut seolah-olah ia cuma ranting kering biasa. Aksi Zoro ini disaksikan oleh Monkey D. Luffy, dan Luffy tidak dapat menahan rasa bangga. Dia terus memuji Zoro dengan penuh yakin, mengatakan bahawa dia memang sudah percaya sejak awal lagi bahawa Zoro pasti boleh melakukannya. Momen ini sebenarnya menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan antara Kapten dan tangan kanannya, satu hubungan yang sudah lama menjadi tulang belakang kekuatan kru topi cerami. Selepas kanak-kanak tu berjaya dibebaskan, Luffy dengan Loki bertindak pantas bawa diorang ni ke tempat yang selamat, iaitu berhampiran dengan Jarul. Jadi kat sinilah chapter ni mula masuk ke bahagian lore yang sangat besar, iaitu melalui satu flashback, Jarul akhirnya mendedahkan rahsia sebenar kuasa Loki. Rupa-rupanya Loki memiliki Devil Fruit yang sangat luar biasa sebenarnya, iaitu Dragon Fruit Mythical Zoan model Nidhogg. Nama Nidhogg sendiri membawa aura yang sangat gelap dan purba, dan ia bukan sekadar naga biasa. Menurut Jarul, siapa-siapa je yang makan buah ni akan berubah menjadi naga paling besar dalam dunia. Tapi ada satu syarat yang unik. Saiz naga tersebut bergantung pula sepenuhnya kepada saiz tubuh pemakannya. Jadi, kalau manusia biasa yang makan dia, bentuk naga yang terhasil tidak akan mencapai potensi maksimum. Sebaliknya, kalau buah itu dimakan oleh bangsa gergasi purba, barulah kekuatan sebenar Nidhogg boleh dilepaskan sepenuhnya. Tapi pada pandangan aku, bagus Zunisha yang makan. Kau tengok macam mana dia punya besar tak besar kan. Jadi penjelasan ini secara tak langsung menjawab kenapa Devil Fruit tersebut sangat berkait rapat dengan Elbaf. Ia seolah-olah dicipta khusus untuk kaum gergasi, menjadikan ia salah satu kuasa paling berbahaya dalam sejarah dunia. Jarul kemudian mendedahkan satu lagi fakta yang jauh lebih mengejutkan. Dalam sejarah Elbaf, pernah wujud seorang tokoh yang digelar sebagai God of War. Individu ini juga pernah memiliki buah iblis Nidhogg ataupun Nidhogg dan menggunakan senjata legenda bernama Ragnir. Tokoh ini dikatakan pernah bertarung dengan seorang lagi entiti hebat yang digelar Sun God pada zaman silam. Pertempuran antara dua kuasa ini dipercayai sangat dahsyat sehingga menjadi legenda yang diwarisi turun-temurun oleh bangsa gergasi. Dan lebih menarik lagi, God of War itu tidak bertindak seorang diri. Dia sentiasa ditemani oleh sahabat setianya, makhluk misteri yang dikenali sebagai Ratatoskr. Siapa dia ni? Dia adalah Ice Squirrel. Makhluk ni bukan sekadar haiwan biasa. Ia digambarkan sebagai penjaga yang sangat setia dan memiliki semangat yang luar biasa. Apabila God of War tersebut akhirnya meninggal dunia, legenda mengatakan roh Ratatoskr telah berpindah
dan menetap di dalam tukul Raknir Hammer itulah. Dari situ ia terus menjaga Devil Fruit Nidhogg selama bertahun-tahun, kemudian menunggu kemunculan pewaris yang cukup kuat dan layak untuk menggunakannya. Kembali ke masa sekarang pula, chapter ni terus memecut dengan aksi yang sangat padu. Luffy sekali lagi menunjukkan evolusi Gear 5th apabila dia menggunakan teknik baru yang diberi nama Gomu Gomu no Dawn Tor Rifle. Dan ini adalah versi Gear 5th kepada serangan lama yang pernah dia gunakan ketika di Dressrosa, kalau korang ingat lagi lah. Dan dalam bentuk Gear 5th, Luffy menghasilkan satu penumbuk gergasi yang dipenuhi tenaga elektrik. Apabila tumbukan itu mengenai Somers, keseluruhan tubuh musuh itu terkena renjatan elektrik yang sangat dahsyat. Serangan tersebut bukan sahaja kuat dari segi fizikal, tetapi juga memberi kesan kejutan yang brutal sehingga kelihatan seperti Somers benar-benar dihancurkan sepenuhnya. Dan mungkin ini juga akan menjadi salah satu kelemahan kepada pahlawan-pahlawan dari kalangan Holy Knight, sebab sebelum ini kita boleh melihat ketika Loki membunuh bapa dia, dia membunuhnya dengan Raknir, yang mana tukul itu juga mampu menghasilkan petir. Jadi serangan Luffy yang juga terdapat elemen petir, apabila dia hit Somers, mungkin Somers down for good, ataupun akhirnya Luffy buat pertama kali dalam sejarah telah membunuh oponennya. Pada masa yang sama, Loki turut menunjukkan betapa dahsyatnya kuasanya. Dengan kuasa petir yang dimilikinya, dia berjaya menewaskan sebahagian besar raksasa Nightmare. Serangan kilatnya bukan sekadar memusnahkan, tetapi juga menggambarkan betapa dekatnya dia dengan konsep naga langit yang menjadi identiti Nidhogg. Di penghujung chapter, kita dibawa ke Holy Land, tempat di mana Imu berada. Dalam satu panel yang penuh aura misteri, Imu dilihat sebagai memberi reaksi terhadap kebangkitan kuasa Loki. Dengan nada yang tenang tetapi menakutkan, Imu berkata bahawa dia akhirnya menyedari sesuatu. Nidhogg rupa-rupanya selama ini berada di Elbaf. Ayat ini sangat berat maknanya kerana ia menunjukkan bahawa Imu memang dah lama mengetahui tentang kewujudan kuasa tersebut dan mungkin telah memantau situasi di Elbaf sejak dulu lagi. Jadi chapter ini diakhiri dengan pengumuman bahawa tak ada rehat minggu depan. Bermakna kisah akan terus bersambung tanpa henti, dan keseluruhannya chapter 1175 memang terasa seperti chapter yang sangat penting sebab ia bukan sahaja syarat dengan aksi, tetapi juga membuka pintu kepada sejarah besar yang mungkin berkait rapat dengan konflik utama dunia. So guys, what do you think untuk spoiler kali ni? Dan aku rasa banyak pencuri-pencuri di luar sana dan juga nakama-nakama kita, termasuk aku sendirilah juga kan, yang bukan kata menarik nafas lega, tersenyum tersengih sampai ke telinga. Sebab apa? Teori kita akhirnya mengena guys. Ramai juga aku tengok nakama-nakama yang membuat spekulasi dan juga teori yang sama, yang mengatakan Loki adalah pemakan Devil Fruit Nidhogg. Jadi akhirnya guys, teori kita, teori korang semua mengena. Sebab Oda ni dia suka sikit nak twist-twist benda-benda macam tu kan. Dia bukan nak twist lah, dia saja bagi macam gambaran orang tu dapat Devil Fruit macam gitu, tapi akhirnya dia tukar kepada Devil Fruit benda lain pula. Tapi kali ni memang dia menepati ramalan kita lah guys, menepati ramalan korang juga semua. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ni. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen korang dekat bawah. Aku nak baca juga, aku nak tahu juga apa menurut korang untuk spoiler kali ni. Maafkan aku sebab suara aku agak perlahan sikit, sebab sekarang ni aku sedang iktikaf di Masjid Seri Petaling sampai 15 bulan Mac. Jadi aku akan ada kat sini lah, dan mungkin lepas ini suara-suara aku akan jadi agak tenggelam sedikit macam gini, perlahan sikit. Yalah, maklumlah kita nak hormat masjid kan. So guys, jumpa korang dalam video akan datang. And there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti. Kami setia mengikuti.